Ada orang kata, saya buat 20% return daripada pelaburan hartanah. Persoalannya, adakah itu memang boleh dicapai? Jawapannya, boleh. Oh, cari Syamsul bila rumah. Tetapi ini bukan sesuatu yang dijamin. Jom saya explain. Pertama sekali, anda kena faham 20% return is not guaranteed. Ia bergantung kepada lokasi, harga belian, kos pemilikan, keadaan pasaran dan strategi pelaburan. Jadi, macam mana pelabur cuba meningkatkan potensi pulangan? Cara pertama, beli pada harga yang betul. Ramai pelabur mencari hartanah yang dijual di bawah harga pasaran atau membeli pada peringkat awal sesuatu projek. Jika nilai hartanah meningkat dari semasa ke semasa, pulangan mereka juga berpotensi meningkat. Cara yang kedua, pilih lokasi yang mempunyai high rental demand. Kalau hartanah sentiasa mempunyai penyewa, rental income boleh membantu meningkatkan pulangan keseluruhan. Sebab tu, kawasan berhampiran universiti, hospital, pusat bandar atau kawasan industri sering menjadi perhatian pelabur. Cara yang ketiga, tambah nilai pada hartanah. Contohnya, membuat renovasi yang praktikal, menyediakan rumah yang fully furnished atau meningkat taraf kemudahan tertentu. Kadang-kadang sedikit pelaburan boleh meningkatkan nilai sewaan atau harga jualan. Cara keempat, pegang untuk jangka panjang. Real estate bukan skim cepat kaya. Ramai pelabur berjaya memperolehi pulangan yang baik kerana mereka memberi masa untuk hartanah untuk berkembang nilainya. Yang paling penting, jangan hanya fokus pada angka 20%. Fokus kepada membeli hartanah yang mempunyai strong fundamental, aliran tunai yang sihat dan potensi pertumbuhan yang baik. Ingat, high return usually come with higher risk. Sebab tu, setiap pelaburan perlu dibuat berdasarkan kajian, bukan harapan semata-mata. Dapat sesuatu? Nak